pelbagai bangsa, pelbagai budaya, perpaduan rakyat, teras utama, rukun negara, tonggak negara, rakyat sejahtera, negara berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, juri yang adil dan berintegriti, penjaga masa yang setia dengan masanya, guru-guru yang bijaksana dan saudara-saudari yang saya kasihi. Hadirin sekalian, rukun negara adalah suatu ideologi untuk menyeragamkan fahaman di kalangan pelbagai kelompok etnik. Malah, rukun negara juga adalah hasrat yang perlu diterapkan untuk membentuk sebuah bangsa Malaysia yang benar-benar patriotik dan memelihara kemakmuran, keamanan dan kesejahteraan. Diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 oleh almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni almarhum Sultan Zainal Abidin. Ia bertujuan untuk menjaga keharmonian sosial serta menerap nilai budaya yang murni dalam setiap diri masyarakat di Malaysia. Bak kata pepatah, bagai aur dengan deping. Para hadirin yang dihormati, rukun negara yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Agama dijadikan pegangan utama rakyat kerana ketiadaan agama boleh meruntuhkan kepribadian seseorang, sesuatu bangsa dan juga negara. Di negara kita terdapat pelbagai kepercayaan seperti agama Islam, Kristian, Buddha, Hindu dan lain-lain. Pegangan yang kukuh terhadap agama akan dapat menahan seseorang itu daripada melakukan jenayah dan juga kejahatan. Oleh itu, kita mestilah menghormati sesama kita tanpa mengira kepercayaan dan agama. Seterusnya, kesetiaan kepada raja dan negara. Setiap warga negara hendaklah menyempuhkan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada negara kita Malaysia yang tercinta. Seperti mana kata pepatah, di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung, menggambarkan pematuhan kita kepada undang-undang dan adat yang tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Rukun yang terakhir yang akan saya kongsikan adalah keluhuran perlembagaan. Prinsip ini menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara sebagai perundangan yang tertinggi. Ia berfungsi untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat negara ini akan hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara. Kesimpulannya, bagi mewujudkan perpaduan generasi kini, kita seharusnya peka dengan rukun negara dan menghayati erti sebenarnya kewujudan rukun negara. Ini kerana rukun negara bukan hanya untuk dihafal atau diikrarkan, tetapi untuk diterapkan dalam kehidupan seharian warga negara Malaysia. Dengan berpegang teguh kepada prinsip rukun negara, kita mampu menjadi rakyat Malaysia yang bersatu padu, kukuh dan berwibawa dalam menghadapi apa saja cabaran. Izinkan saya akhiri dengan pantun ini. Hidup pasti selalu ada ujian. Tenangkan hati, kuatkan iman. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.